Hai, Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak tengok Squid Game punya cerita. Dia masuk penjara kali ni. Biasa kita main Roblox bukan plop-plop. Kali ni dia ada cerita. Jom kita tengok. So, ini ialah patung Squid Game. Dia nak makan dengan anak dia. Weh, apa tu dia nak makan? Pelik je. Bacalah doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Nyom 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 nyom. Lepas tu, bleh. Kenapa dia muntah? Dia keracunan makanan ke? Alamak, apakah yang polis ni nak buat? Sebab dia muntah ke? Nino. Oh, dia nak bagi ubat. Okey. So, dia ambil ubat ni nak cucuk ke? Ya Allah. Tidak lari. Tajamnya dia punya jarum. Lari. Dia bukannya terus sakit demam. Dia buat-buat je. Ya Allah, anak dia. Oi, anak dia ambil bazooka. Fuzuka. Oi. Toing. Tak sampai. Oi. Habis kena baling dengan benda tu. Dengan sudip. Okey. Kesian, dia pening kepala. Bye-bye. Oh, dia nak kejar. Dia kata awak kena ambil ubat. Oh, jahatnya dia. Dia pula kena cucuk. Kesian dia. Okey, lepas tu dia pun makan McD. La ilaha illallah. Oh, yang ini Squid Game yang terbaru tu. Rupanya dia satu family. Oh, yang ini Squid Game terbaru tu. Budak dia nak gimana? Alamak. Oh tidak. Air bocor. Buka cepat. Help, tolong. Ambil kau. Dia pening kepala lalu dia lari. Polis ni dia cuba untuk nak repair lah air tu. Sekali la ilaha illallah, boleh pula diterjun. Amboi. Dia main jet ski dekat dalam penjara ni. Astagfirullahalazim. Bahaya. Hati-hati. Dekat situ bahaya. Alamak, dia tertarik. Tolong. Wait. No. Tolong. Okey, abang dia tolong. Abang dia ke bapak dia? Entahlah nak. Okey. So, dia dapat lari. Yeay, selamat. Tapi, polis ni dia cuba menggigil kesejukan. Dia nak tangkap orang ni. Jahat betul patung-patung ni. Patung Squid Game ni, amboi, jahatnya dia kan. Lepas tu dia, acum. Ambil kau. Lepas tu ada tsunami yang besar. Lari. Ambil kau. Aduh, so polis pun tangkap dia ya. Awak kena masuk dalam penjara sebab dah buat hal. Masuk setiap seorang. Masuk. Dengar cakap. Ambil kau. Itulah siapa suruh nakal lagi. Yang budak kecil ni pun kena. Okey, polis sangat gembira. Oi, mata dia ada laser. Amboi. Lari polis. Ambil kau. Dia tak tahu ke Squid Game punya patung ni semua mata dia ada laser. Lari. Cepat selamatkan diri. Alamak. Okey. So, lama. Okey, so korang kena like video ni and subscribe. Korang dah subscribe Aki ke belum? Pergi subscribe cepat. Kalau tak, kita nak sambung cerita ni. Okay, so jom kita sambung. Korang dah subscribe. Okay, dia dah tembak. Tembak dengan Fuzuka. Tak berhasil. So, polis ni tekan. Toing. Okay. Amaran. Sekarang ni dah makin bahaya. Okay, kita perlukan bantuan siapa? Siapakah bantuan kita? Keluar lava. Ambil engkau. Nak lari mana? Dia sebenarnya robot lah. Dia boleh selamatkan patung ni. Cepat. Awak boleh selamat ke tidak? Uish. Lompat. Yang ni tak selamat. Bye-bye. Itulah siapa suruh main laser lagi. Dia menangis. Kesian dia. Okay, so sekarang ni ada polis seperempuan pula ya. Dia tengah baca surat khabar. Tiba-tiba si patung ni telefon. Okay, patung ni telefon kenapa Tak payahlah ambil tahu. Dia patung je pun. Patung Squid Game kan.
Tiba-tiba, alamak, siapakah itu? Oh, adakah dia? Tara papam. Alamak dia kata kenapa tak jawab telefon saya? Tutup. Ambil kau. Ayo, tak tajuk. Ayo, tak tajuk. Red light, green light. Ambil. Jahatnya. Oh, dia kan cerita Squid Game kan, dia memang jahat main laser-laser. Dia tarik polis ni. Polis perempuan ni dah tak boleh keluar dari sini. Habis. Okey. Tolong selamatkan polis perempuan. Ada nenek pula kat sini. Nenek tengah gosok. Tengah bersih-bersih ke nenek? Nenek pelik ke ni? Okey, dia cari perempuan tu hilang, tiba-tiba dia kena colik. Oh, nenek telefon polis. Oi, nenek dah telefon polis pun tak boleh. Astagfirullahalazim. Polis tolong. Alamak, kau polis pun kena tangkap. Ya Allah ya Tuhan. Weh, kesian je nenek ni. Tidak. Tolong. Buat sesuatu polis. Tolonglah polis. Red light. Ambil kau. Polis perempuan. Lawan dia. Boom. Ambil kau. Dia sebenarnya patung yang jahat ya. Habis dah dia. Okay, so dia dapat tangkap lagi pemain-pemain Squid Game. Ambil kau. Masuk dekat dalam penjara. Sebab dia buat salah. Oh, dia cuba lari dekat atas. Macam mana nak panjat? Boleh weh dipanjat. Yang budak kecil ni pun boleh panjat Amboi. Dia nak keluar dari sini. Okey, aku rasa polis tu akan mengamuk kejap lagi ya. Dia dah jatuh. Dia anak beranak ke apa ni? Polis ada. Habis. Alamak. Lari. Alamak. Dia campak anak dia. La ilaha illallah. Dia buat serangan budak kecil. Lepas tu dia buka gate. Jahat je dia. Macam mana ni? Kita perlukan bantuan polis lain. Polis, pergi tangkap. Ambil food Zuka. Yes. Tembak dia dengan serangan buah apple. Kepak bom. Oh no. Dia lari. Sempat pula dia nak lari ya. Betul-betul. Tembak betul-betul. Alamak. Buat pertahanan. Okay. Dia buat pertahanan. Sekarang polis tak boleh buat apa. Kepak bom. Toing. Tak kena. Toing. Tak kena. Kena balik polis. Habis polis kena balik. Kesian polisnya. Okay dah. Lari. Dia nak lari mana? Adakah dia berjaya lari? Ni siapa pula ada patung ni? Dia bawa binatang-binatang ni semua. Aki rasa dia bawa semua binatang ni untuk lawan orang Squid Game kot. Tak tahulah. Tapi semua orang kena masuk penjara ni. Dia nak masukkan itu dalam penjara. Dia tipu je sampai dia gelak. Ish. Okay, dia kata tak apa. Ada daging. Dia bagi makan ke? Nyom. Lepas tu dia tak makan ke? Lah. Dia bagi makan sebab dah tolong dia jaga penjara ni. Lepas tu dia nak tidur. Memang ni lari lah kejap lagi. Dia kata, dia boleh buka terus. Lari. Dia kan raksasa. Dia boleh lari sendiri. Ada daging tu. Siapa nak makan? Baik dia bagi ni. Nyom. Lepas tu, lagi separuh tinggal kat atas meja. Okey, dia suruh makan. Tak nak. Dia mengamuk. Tiba-tiba ada lava. Lari. Ada lava. Lari. Bahaya. Kenapa tiba-tiba ada lava ni? Dia ialah macam raksasa. Macam dinosaur. Okey, semua dinosaur ni sebenarnya jahat kot. Patut dipenjarakan. Alamak, polis ni lari. Polis ni takut. Lala polis yang masuk. Ambil kau. Polis pula masuk dalam penjara. Okey, lepas tu dia cuba letak banyak daging ya. Banyaknya daging. Dia nak perangkap masuk dekat dalam. The most evil prisoner cell. Lepas tu tutup. Cepat.
Yeay, dapat tangkap dia. Finally, dapat tangkap juga. Ini siapa pula? Lepas seorang-seorang, polis ni kena handle ya. Penatlah polis ni. Okay. So, what? Dia boleh menari atas meja ramai-ramai si Arnab. Dia Arnab ke? Arnab warna-warni. Lari. Okay. Apa dia nak buat sekarang? Dia nak tangkap kan? Kena tangkap kan? Kenapa dia orang semua masih lari je dari polis ni? Polis ni penat nak jaga kan? Kesian dia. Okay, so nak pergi dekat atas ke? Okay, banyak. Oh, ada apa ni? Api ke? Oh, ada radio. Siapa yang pasal lagu ni? Lepas tu polis pula tak muat. Polis badan besar. Aduh, hai. Nampaknya dia kena tipu. Kira rasa dah. Memang dia kena tipu dengan Arnab ni. Arnab ni pula tangkap dia. Kesian dia. Boleh pula keluar ya? Kejar dia. Arnab tu biasa je. Arnab tu tak kuat mana pun. Boleh tangkap. Lepas tu dia cuba pergi ke bawah tu. Boleh ke? Ada lagi. Ada radio. Dia kena tipu lagi kot. Dia kena tolak. Kesian je dia. Jahatnya Arnab ni. Arnab ni suka dengar lagu Akil rasa. Akil harap Arnab ni semua kena tangkap kejap lagi. Woo! Amboi. Okay, so sekarang Squid Game. Ada Sonic. Sonic sekali main red light, green light ke? Wow. Red light, green light. Okay, go. Ciu. Mestilah Sonic menang. Dia jalan dulu. Red light, berhenti. Alah, anak kau bergerak ke? Alamak. Oh no, selamatkan Sonic. Zoom. Wow, Sonic selamatkan anak dia lah. Oi. Dia pelik. Acum. Sebab Sonic tu kan laju. Habis Sonic kena. Elak. Wow. Kalau Sonic main Squid Game, dia akan menang ya. Sebab dia boleh elak. Dia kan laju. Patut si Boku Cicemida dia tengok lagi. Patut ni. Cepat. Pergi. Alamak. Kaki dia. Alamak, tolong. Sonic. Sonic tolong semualah. Kemain lagi. Macam mana ni? Dia pula jatuh. Dia pula yang kena. So, selamat. Okay, sekarang ni polis tengah tidur dekat dalam. Diorang sibuk main Squid Game. Hello. Dia main pula. Dah macam-macam lah. Aduh, okey lah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Korang suka tak cerita Squid Game kali ni? Kalau suka, korang kena like video ni, subscribe, turn on notification, ting. And kalau korang nak, komen dekat bawah nak. Nanti Akid react lagi cerita ini. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.